Mic yang baru ni nampak besar sikit berbanding mic yang lama, tapi dia lebih pendek berbanding mic yang lama. Untuk mic ni guys, dia tak ada casing macam dengan mic yang lama. Kalau macam mic yang lama ni, dia ada casing dan mudah sikit lah kita nak charge. Tapi untuk mic ni, dia punya USB port ada dekat bahagian bawah, so kita boleh charge kat sini. Dekat bahagian atas, ni dia punya input suara dan butang on off ada kat sini. So untuk kita nak navigate semua button-button kat sini, kita akan gunakan butang dekat atas ni je. Alright guys, korang nampak tu, kita on dan dia dah ada noise reduction. Kita tekan sekali, noise reduction akan hilang. So kita on balik, tekan 2 kali, dia akan ada reverb. Dan kalau kita tekan 3 kali, dia akan off kita punya mic. Okay, so jom kita test untuk turn off noise reduction dan kita tengok boleh dengar tak bunyi noise dekat sekeliling. Okay, sekarang dah tutup. Mungkin korang akan dapat dengar bunyi kipas dan bunyi serangga-serangga yang berbunyi pada waktu malam. So jom kita on balik. Alright, korang nampak tak bezanya untuk Amgras mic ni? Seriously guys, mic kecil ni memang padu dan steady. Kalau korang minat, klik dekat beg kuning di bawah.